emas kumpul RM100,000 dalam masa 5 tahun? Ini formula yang paling mudah. Jawapannya ada pada simpanan emas. Contohnya, kalau tuan-puan nak capai RM100,000 dalam masa 5 tahun, tuan-puan boleh target untuk simpan sekitar 120 gram emas. Caranya mudah saja. Konsisten simpan 2 gram emas setiap bulan melalui akaun Emas Gap Public Gold selama 60 bulan, iaitu 5 tahun. Hari ini, harga 120 gram emas bernilai lebih kurang RM74,000. Berdasarkan sejarah 20 tahun lepas, harga emas naik purata 10% setahun. Jadi dalam masa 5 tahun, nilai 120 gram emas yang tuan-puan simpan itu dijangka meningkat sehingga sekitar RM100,000. Emas sama seperti hartanah, ia adalah aset dengan appreciation value makin lama makin naik. Bezanya, emas lebih mampu dimiliki dan lebih mudah disimpan. Jika tuan-puan nak mula bina simpanan RM100,000 yang pertama, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun Emas Gap Public Gold secara percuma dan saya akan bantu tuan-puan untuk langkah yang seterusnya. Follow Wira Parapai untuk ilmu emas dan kewangan.